Ada 4 ekor. Tu dia semua. Okay geng, Assalamualaikum dan selamat petang-petang geng. Kembali bersama aku di fishing. Okay, dah ada jala sana geng. So petang ni aku nak berjala geng. Kita bawa jala udang. Kita repeat balik geng spot udang. Kita cari udang lah. Semoga ada hasil kan. Petang ni pukul 5, pukul 6, 6.30 kita cabut geng. Tak lama. Kita cari lauk kejap petang ni kan. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, baru tadi sampai channel ni aku cakap selamat datang geng. So tanya aku nak jala geng. Kita jala udang. Semoga ada hasil. Air panas. Semoga ada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak hasil yang pertama kosong. Ada seekor. Ingatkan tak ada. Ada seekor geng. Tu geng udang. Udang pertama. Comel je. Air nak penuh dah ni. Aku dah lewat dah. Aku dah kira lewat dah ni geng. Oh tu ada. Ada udang geng. Ada udang geng. Tu dia. Kau nampak tu? Tu. Ada udang geng. Alhamdulillah. Ada udang geng kat pucuk dia. Ada ekor. Tu dia. Ada seekor. Ada seekor, ada ekor geng. Ada. Ada udang ni. Alhamdulillah. Oi, buat ekor juga. Ada 2 ekor. Ada 3 geng. Jom, cuba lagi. Bismillah. Ada udang. Seekor. Ada 2 ekor. Tu dia, mantap geng. Tu dia udang dia. Ada 2 ekor masuk. Alhamdulillah. Tiga ekor geng. 3 ekor. Kadang selit-selit ni kan nampak. Ni ekor geng. Alhamdulillah. Panas lik-lik geng. Ada udang. Jangan ada udang geng. Tu dia, ada seekor. Ada udang. 1. 2 geng. 2.
Tiga geng. Dia kalau air dah penuh kan dia tak ada dah biasanya. Alhamdulillah, setiap kali tebak ada geng. Tengok tu, seko. Setiap kali tebak ada geng. Anak senangin seko. Heavy senangin. Okay, heavy senangin. Kan ada kucing kan tu bagi geng. Ada kucing kan. Ui, ikan apa tu? Ui, udang banyak. Belanak geng. Oh, ikan banang. Ikan banang. Ada udang. Udang pun ada. Alhamdulillah. Tu geng, ada 3 ekor. Ada 4 ekor geng. Alhamdulillah geng. Wow. Ada udang. Ada udang. Mari. Ikan belanak geng. Ikan belanak. Alah, jatuh. Tak ada teki geng. Ikan belanak dah masuk. Okay, ada 4 ekor. Tu dia semua. Jom, tengok lagi. Satu, dua. Tu dia. Kat pucuk dia geng, kau nampak? Dia kat pucuk. Tiga ekor geng. Okay geng, ni hasil setengah jam geng. Hasil lah setengah jam. Alhamdulillah. Setengah jam punya hasil. Weh, kita sambung lagi lah geng. Dekat mana yang kita larat. Sebab cuaca panas geng. Kau-kau punya ni. Terik. Bismillah. Dia tu udang. Ada. Ada. Jarang kosong. Ada 2 ekor geng. 2 ke 3?
Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat geng. 4 ekor. Alhamdulillah. 4 ekor geng. Tu geng, 4 ekor. Tak ada boleh nampak ke tak kan. Tu dia, 4 ekor geng. Alhamdulillah. Bismillah. Him. Oh, ada ikan. Ada ikan geng. Ketuk-ketuk. Oh, ada ikan. Ikan apa? Oh, ikan banang. Ikan banang. Ikan banang ni lepas balik geng. Kuat gigit ni. Kuat gigit. Ikan todak, ikan banang macam tu lah. Peace. Dia beranak seko. Beranak. Ni buat goreng ni geng. Buat goreng sedap. Lepas tu anak-anak senangin. Anak-anak senangin. Kata bagi kucing lah kan. Kalau ada kucing bagi. Tak ada kucing. Biasa dia ada kucing ni. Beranak geng. Ada beranak seekor. Alhamdulillah. Beranak geng. Udang dah kurang. Dia ada penuh ni. Yang biasa kalau kau biasa jaga udang macam tu kan. Dia penuh dah kurang udang. Ikan beranak seekor. Kita buat umpan, kita buat lauk lah geng. Ha. Udang. Tadi dia senyap, tadi balik. Besar udang dia geng. Dua, tiga geng, ada 3 ekor. Tu geng udang. Alhamdulillah. Udang dah masuk balik. Ada seekor udang. Tu beranak. Sonok jalur udang ni, dapat ikan. Dapat udang. Tu geng, ada 2 ekor udang. Udang 2 ekor, beranak seekor geng. Oh, balik ni tergoreng geng. Alhamdulillah. Ikan beranak geng. Ikan beranak geng. Ikan beranak.
Oh, ada udang. Ada udang. Alhamdulillah. Ada 2-3 ekor udang ke dalam ni. Ada udang 2 ekor. 3 ekor ke? Ada 3 ekor. Tu dia. Alhamdulillah. Tu geng, udang. Tu dia. Alhamdulillah. Okay geng, hari ni nak gelap geng. So aku dah selamat menjala geng. Aku dah cerita menjala tadi. So alhamdulillah ada hasil sikit geng. Tak lama, lebih kurang 1 jam setengah macam tu lah. Pas asal dia aku turun, ni dekat pukul 6.40 dah ni. Dah nak gelap kan. Hasil hari tu hari ni macam beranak sikit. Usah 2 jari. Pas buat goreng. Ni ada udang sikit geng. Ada udang sikit geng ni dia. Pas ni sekali masak. Palas sekali masak. Tak besar udangnya. Boleh dah geng. Kan? Sekali masak kan. Okay. Terima kasih kerana menonton geng. Assalamualaikum. Semoga bertemu lagi dalam episod. Assalamualaikum. Bye bye.